Hari ini dalam sejarah tak pernah lagi lah motor saya habis minyak masa nak pergi kerja. Hari ni benda ni terjadi. Antara punca jadi macam ni, satu sebab motor ni saya tak bawa dekat-dekat seminggu, jadi saya tak boleh ingat yang saya bawa last tu saya bawa macam mana. Tak boleh nak agak lah minyak ada banyak mana lagi. Tambahan pula meter dia pun dah gelong. Sepatutnya meter dia kelip-kelip dulu baru minyak habis. Hari ni tiba-tiba habis terus. Wujudlah bantuan sampai dengan cepat. Alhamdulillah motor ni nampak saya dan dia patah balik. Dan dia pun kebetulan nak pergi ke arah yang sama. Rezeki saya Allah mudahkan urusan. Ni dah nak sampai Pekan Gurun. Stesen minyak ada kat depan saja. Saya pun bagi isyarat dekat dia supaya tak payah tolak dah. Dan dia pun berlalu pi. Dan saya pun dah sampai stesen minyak. Sekianlah cerita untuk pagi ini. Moga ianya menjadi pengajaran kepada saya dan mungkin juga kepada yang lain. Jangan dok percaya sangat meter tu. Sekian.